Assalamualaikum warahmatullahi. Kita selalu bercakap tentang pentingnya keberkatan rezeki. Sebab rezeki yang barakah, walaupun sedikit, dia sentiasa cukup. Tapi perasan tak, kadang-kadang kita terbuat perkara ataupun tindakan yang boleh menyebabkan tercabutnya keberkatan rezeki. Ada banyak punca, ada banyak sebab. Antaranya sanad syahid ini ada 3. Pertama sekali, kita mencari rezeki dengan cara yang salah, cara yang tidak halal, cara yang haram, cara yang tidak patut syariah. Yang kedua, kita dapat rezeki tapi kita belanja untuk buat maksiat. Kita belanja untuk beli perkara-perkara yang haram, kita beli arak, kita beli perkara yang terlarang. Yang ketiga, kita dapat rezeki dengan cara kita berhutang dengan orang, lepas tu selamba pula tak bayar hutang. Ingat, di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah enggan untuk solat jenazah ke seseorang hanya kerana dia tak bayar hutang. Sehinggalah Abu Qatadah dia tolong bayar, baru Nabi solat jenazahkan dia. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi ingatkan kita, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Maksudnya, roh manusia tergantung kerana hutangnya sehinggalah dia membayar hutang tersebut. Jadi, jom kita usaha untuk dapatkan keberkatan rezeki dengan kita cari dengan cara yang halal, kita belanja dengan jalan yang betul dan halal, dan kalau kita berhutang, tolong bayar hutang.